Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Imanjila Zulaika binti Muhammad Rusli, ambilan PPSMP Ogos 2024-2029 dari option Bahasa Melayu 1. Jadi hari ini saya akan membincangkan tentang aspirasi dan hala tuju pendidikan serta implikasinya terhadap guru berjiwa pendidik. Untuk pengenalan, aspirasi dan hala tuju pendidikan memainkan peranan yang penting dalam membentuk masa depan generasi muda serta memastikan kemajuan negara yang berterusan. Dengan fokus kepada inovasi dan perubahan dalam sistem pendidikan, terdapat implikasi besar terhadap peranan guru, khususnya mereka yang berjiwa pendidik. Guru-guru yang memiliki jiwa pendidik tidak hanya bertindak sebagai penyampai ilmu, tetapi juga sebagai pembimbing nilai-nilai murni yang menjadi asas kepada pembentukan individu yang holistik. Oleh itu, aspirasi pendidikan perlu sentiasa sejajar dengan keperluan melahirkan guru yang mampu mendidik dengan dedikasi dan integriti. Apa itu untuk pengenalan SKPM? SKPM inilah untuk memastikan pendidikan global abad ke-21 mencapai tahap yang berkualiti dan melahirkan murid bertaraf dunia. Pengurusan pengajaran dan pembelajaran di sekolah adalah aspek yang sangat penting. Pengurusan ini juga melibatkan pemimpin seperti Institut Pendidikan Guru, Kokurikulum, Prasarana, Pembentukan Sosial Murid serta pelibatan komuniti. Faktor-faktor ini juga perlu dinilai secara bersepadu supaya langkah penambahbaikan dapat dilakukan bagi memastikan kualiti pendidikan terus meningkat. Untuk peranan SKPM 2010, Standard Kualiti Pendidikan Malaysia SKPM 2010 berperanan sebagai panduan untuk memastikan kualiti pengajaran dan pengurusan institusi pendidikan di Malaysia. Ia merangkumi aspek seperti kepimpinan sekolah, pengurusan kurikulum, ko-kurikulum, pembangunan sosial murid dan pelibatan komuniti. SKPM 2010 ini juga bertujuan untuk melahirkan pelajar yang seimbang dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani melalui penilaian dan penambahbaikan secara berterusan. Jadi bilakah ia mula diperkenalkan? SKPM 2010 ni mula diperkenalkan pada tahun 2010 oleh Jemaah Nazir dan Jaminan Kualiti Kementerian Pelajaran Malaysia. Ia bertujuan untuk memastikan kualiti pendidikan yang menyeluruh melalui penilaian dan penambahbaikan secara berterusan. SKPM 2010 ni juga turut dijadikan sebagai panduan oleh pihak dalam mengurus operasi mengikut keperluan dan kepentingan bagi mencapai satu standard yang memuaskan. Instrumen SPM dapat membantu pihak sekolah membuat penilaian terhadap pengoperasian sekolah. Melalui penilaian dilaksanakan secara kendiri ini, PKS, kekuatan dan kelemahan dapat dikenal pasti. Seterusnya, tindakan penambahbaikan dapat dilaksanakan. Dalam penilaian sekolah berdasarkan SKPM 2010, prestasi sekolah dinilai mengikut 5 standard yang ditetapkan, merangkumi aspek yang menjurus kepada pewujudan kualiti pendidikan. Jadi apa itu PKS? PKS dalam SKPM 2010 merujuk kepada penilaian kendiri sekolah. Ia adalah proses di mana sekolah menilai kendiri kualiti pengurusan dan pelaksanaan pendidikan berdasarkan standard yang telah ditetapkan. Tujuannya adalah untuk mengenal pasti kekuatan dan kelemahan institusi pendidikan serta merancang langkah penambahbaikan bagi meningkatkan kualiti pendidikan secara berterusan. Dapat 5 standard dalam SKPM 2010 iaitu standard pertama, kepimpinan dan hala tuju, di mana kepimpinan sekolah berperanan sebagai pemimpin berimpak tinggi dan berupaya menggambling dan menggerakkan warga sekolah secara bersepadu untuk memajukan sekolah dan meningkatkan kualiti pembelajaran dan pengajaran PP. Standard kedua pula, pengurusan organisasi. Organisasi sekolah diuruskan dengan mengambil kira potensi dan keperluan staf, kemudahan sumber dalaman dan memanfaatkan sumber luaran supaya sekolah dapat berfungsi dengan cekap dan berterusan. Standard ketiga pula ialah pengurusan kurikulum dan sukan, kurikulum dan hal ehwal murid. Bidang kurikulum, kurikulum dan sukan dan hal ehwal murid diurus dengan cekap dan berkesan bagi memastikan sekolah berfungsi sebagai institusi pembelajaran dalam melahirkan murid yang seimbang dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani. Standard keempat pula ialah pengajaran dan pembelajaran. Guru merancang dan melaksanakan proses PNP yang berkualiti tinggi dan bersungguh-sungguh untuk memperkembangkan potensi dan pencapaian
murid pada tahap optimum secara berterusan. Dan terakhir, standard kelima iaitu kemenjadian murid. Pendidikan di sekolah melahirkan murid yang berilmu pengetahuan, berketerampilan, berakhlak mulia serta bertanggungjawab dan berkeupayaan untuk mencapai kesejahteraan diri mereka. Kedua ialah SKPMG tu, iaitu Standard Kualiti Pendidikan Malaysia gelombang yang kedua. Peranannya ialah sebagai alat untuk meningkatkan keberkesanan pengurusan dan penyampaian pendidikan di sekolah. Ia menekankan aspek kepimpinan, pengurusan organisasi, kurikulum, hal ehwal murid serta pembelajaran dan pemurahcaraan. SKPMG 2 bertujuan memastikan kemenjadian murid melalui pendekatan berasaskan evidence dan penilaian berterusan. Bilakah ia mula diperkenalkan? Jadi SKPMG 2 ini mula diperkenalkan pada tahun 1 Mac 2017. Ia menggantikan SKPM 2010 dengan penambahbaikan yang sejajar dengan Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia PPPM dan berkembangan semasa dalam bidang pendidikan. Apa ia diperkenalkan ialah untuk meningkatkan keberkesanan sistem pendidikan negara dengan memberi fokus kepada standard yang lebih relevan dan komprehensif. Ia sejajar dengan matlamat Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia PPPM 2013 hingga 2025 yang menekankan kualiti pendidikan, kemenjadian murid dan pelibatan masyarakat. SKPMG 2 ini juga bertujuan untuk menggantikan SKPM 2010 dengan pendekatan yang lebih berstruktur dengan berasaskan evidence, membolehkan penilaian serta penambahbaikan berterusan terhadap kepimpinan, pengurusan serta pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran di institusi pendidikan. Ini adalah antara elemen utama dalam SKPMG 2. Yang pertama, kepimpinan pengurusan. Kedua, pengurusan kurikulum. Ketiga, pengajaran dan pembelajaran. Keempat, pengurusan sumber dan persekitaran pembelajaran. Dan yang kelima, pelibatan ibu bapa dan komuniti. SKPMG 2 ini juga turut mempunyai 5 standard iaitu kepimpinan, pengurusan organisasi, pengurusan kurikulum dan hal ehwal murid, pembelajaran dan pemurahcaraan serta kemenjadian murid. Standard 1, kepimpinan. PGB sebagai peneraju, sebagai pembimbing dan sebagai pendorong. Standard kedua, pengurusan organisasi, pengurusan sumber manusia, pengurusan aset dan juga pengurusan kewangan. Ketiga, pengurusan kurikulum dan hal ehwal murid. Jadi, standard ketiga ini dipecahkan kepada 3. Pengurusan kurikulum ni ialah ketetapan pelaksanaan kurikulum dan pengurusan penilaian murid. Untuk pengurusan kurikulum, pengurusan kelab atau persatuan dan pengurusan badan beruniform. Dan yang ketiga, pengurusan hal ehwal murid ialah bertentang dengan pengurusan disiplin murid dan pengurusan kesihatan murid. Standard 4 ialah PDPC. Guru sebagai perancang turut juga menjadi sebagai pengawal dan juga pembimbing. Standard kelima pula ialah kemenjadian murid, di mana kemenjadian murid dalam akademik dan juga kemenjadian sasiah murid. Jadi, untuk Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia PPPM, ia bertujuan adalah untuk meningkatkan kualiti pendidikan, memperluaskan akses kepada pendidikan yang inklusif, mengurangkan jurang sosioekonomi, memperkukuhkan perpaduan nasional dan mengoptimumkan keberkesanan sistem pendidikan. Semuanya untuk membina generasi masa depan yang berdaya saing dan berkemahiran pada abad ke-21. Jadi, bila ia diperkenalkan, ia mula diperkenalkan pada tarikh 6 September tahun 2013. Di PPPM ni dia dibangunkan berdasarkan apa? Jadi ia dibangunkan berdasarkan laporan awal Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia tahun 2013 hingga 2025 hasil daripada kajian menyeluruh sistem pendidikan kebangsaan yang melibatkan pelbagai pihak seperti guru, ibu bapa, murid dan pakar pendidikan. Pada ini juga dia mengambil kira dalam amalan terbaik dari sistem pendidikan antarabangsa. Jadi ini antara 3 objektif utama bagi PPPM, iaitu meningkatkan kualiti pendidikan, memperluas akses pendidikan dan juga memperkukuhkan perpaduan nasional. Ini antara 5 aspirasi sistem pendidikan negara, iaitu akses kepada kejayaan, kualiti standard antarabangsa, equity untuk semua murid, memupuk perpaduan dalam kalangan murid dan juga pelaksanaan berkecapaian tinggi. Pertama, akses kepada kejayaan. Akses kepada kejayaan bermaksud menyediakan peluang pendidikan berkualiti kepada semua murid tanpa mengira latar belakang dengan fokus kepada
inklusiviti, sokongan dan juga kebolehcapaian. Yang kedua, kualiti standard antarabangsa. Kualiti ini menekankan hasil pembelajaran tertanding dengan negara maju melalui kurikulum berstruktur, teknik pengajaran terbaik, guru berkualiti dan juga pembangunan kemahiran abad ke-21. Yang ketiga pula ialah equity untuk semua murid. Equity untuk semua ini bermaksud memastikan peluang pendidikan adil dan saksama dengan fokus merapatkan jurang pencapaian dan menyediakan akses kepada pendidikan yang berkualiti tanpa diskriminasi. Yang keempat ialah memupuk perpaduan dalam kalangan murid. Ia bermaksud menggunakan pendidikan sebagai platform untuk menggalakkan integrasi nasional melalui nilai-nilai sejagat, aktiviti kurikulum dan interaksi antara murid pelbagai kaum. Dan yang terakhir sekali ialah pelaksanaan berkecapan tinggi. Pelaksanaan ini bermaksud penggunaan sumber pendidikan secara optimum melalui pengurusan yang cekap, pemantauan prestasi dan penerapan teknologi untuk hasil yang terbaik. Ini antara 6 elemen dalam aspirasi murid, iaitu pengetahuan, kemahiran berfikir, kemahiran dua bahasa, kemahiran memimpin, etika dan kerohanian dan juga identiti nasional. Pertama ialah pengetahuan. Elemen pengetahuan ini dalam 6 aspirasi murid menekankan penguasaan pelbagai bidang ilmu, pemahaman yang kukuh serta berkeupayaan untuk mengaplikasikan pengetahuan mereka secara praktikal dalam kehidupan. Ia juga menggalakkan pemikiran kritis dan kreatif untuk menyelesaikan masalah serta membuat keputusan yang bijak. Pengetahuan menjadi asas kepada pembangunan ekonomi dan sosial murid. Jadi yang kedua ialah kemahiran berfikir. Elemen kemahiran berfikir dalam 6 aspirasi ini menekankan bahawa keupayaan murid untuk berfikir secara kritis dan kreatif. Ia melibatkan kecekapan menganalisis, menilai serta menghasilkan idea baru untuk menyelesaikan masalah. Elemen ini juga mendorong murid membuat keputusan yang bijak dan juga mempraktikkan pemikiran reflektif mereka dalam situasi harian mereka. Ialah kemahiran memimpin. Elemen ini menekankan kemampuan murid untuk mempengaruhi, memberi inspirasi dan membimbing orang lain ke arah matlamat bersama. Ia melibatkan keupayaan membuat keputusan, komunikasi yang berkesan serta sikap bertanggungjawab dalam melaksanakan tugas kepimpinan dengan integriti dan keadilan. Jadi, seterusnya ialah kemahiran dua bahasa. Ia menekankan tentang keupayaan murid untuk berkomunikasi dengan fasih dan yakin dalam sekurang-kurangnya dua bahasa. Ia bertujuan memperkukuhkan daya saing murid ini di peringkat yang lebih tinggi, peringkat global serta memupuk kefahaman budaya yang lebih luas. Etika dan kerohanian. Ini menekankan tentang pembangunan nilai-nilai murni, integriti dan akhlak yang tinggi dalam diri murid. Ia turut melibatkan pemupukan kerohanian yang kukuh serta kesedaran terhadap tanggungjawab moral, sosial dan agama untuk menjadi individu yang berintegriti dan berbakti kepada masyarakat. Yang terakhir sekali ialah identiti nasional. Elemen ini menekankan pembentukan jati diri yang kukuh sebagai rakyat Malaysia. Ia merangkumi pemahaman dan penghargaan terhadap sejarah, budaya serta tradisi negara dengan tujuan melahirkan warga negara yang berpatriotik, bersatu padu dan berbangga dengan identiti kebangsaan mereka. Antara implikasi terhadap guru berjiwa pendidik ialah pertama, komitmen kepada pembangunan holistik murid. Guru perlu memastikan setiap murid mendapat peluang untuk mengembangkan potensi akademik mereka, sosial dan emosi selaras dengan aspirasi untuk melahirkan individu yang seimbang. Kedua ialah penguasaan pelbagai kaedah pengajaran. Guru perlu memperkaya pendekatan pengajaran mereka agar selaras dengan keperluan aspirasi murid, seperti membangunkan kemahiran berfikir dengan secara kritis, kreativiti dan juga komunikasi dua bahasa. Yang ketiga ialah pembentukan nilai dan etika. Guru berperanan sebagai teladan dalam memupuk nilai-nilai murni dan integriti sejajar dengan elemen etika dan kerohanian dalam aspirasi pendidikan. Seterusnya, berperanan sebagai pemimpin. Guru diharapkan menjadi pemimpin yang mampu membimbing murid bukan sahaja dalam pendidikan tetapi juga dalam membangun karakter dan identiti nasional mereka. Seterusnya, kesiapsiagaan menghadapi perubahan global. Guru perlu beradaptasi dengan perubahan dalam sistem pendidikan untuk mempersiapkan murid menghadapi cabaran dunia yang semakin kompleks, termasuk melalui pemupukan kemahiran berfikir dan penguasaan teknologi. Secara keseluruhannya, aspirasi dan hal tuju pendidikan jelas dan berwawasan adalah tunjang kepada pembangunan sistem pendidikan yang berkualiti serta pembentukan masyarakat yang progresif. Namun, kejayaan ini hanya dapat dicapai dengan adanya guru berjiwa pendidik yang komited, berdedikasi dan berintegriti. Implikasi terhadap peranan guru ini juga menuntut mereka
bukan sahaja menyampaikan ilmu tetapi juga membimbing pelajar ke arah pembinaan berakhlak mulia. Oleh itu, usaha bersama dalam merealisasikan aspirasi pendidikan perlu dilaksanakan dengan memberi perhatian khusus kepada pembentukan dan sokongan terhadap guru sebagai pemangkin perubahan.